So Memang kena tak tisu. tak je. Tak kisah pun. Alah, buat ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Sembang TVET Detect Volume 1. Okey, bersama-sama dengan saya hari ni tetamu istimewa, the one and only Puan Isma. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah sihat Cik Am. Allahu Akbar. Okey, Puan, terima kasih sebab datang. Untuk pertama sekali ni Sembang TVET bersama dengan Detect lah. Okey, maknanya Puan ni volume 1 lah. Maknanya yang pertama Cubaan sekali. pertama lah ni. Ya, dia macam percubaan lah itu. Okay. Okey, Puan, kita ada beberapa soalan yang kita nak kongsikan dulu dengan Puan. Tapi sebelum tu saya nak, mungkin para pendengar ni dia pendengar pula yang tengok, yang sedang tonton, penonton, dia tak kenal siapa ni, Puan mana ni. Jadi ataupun dia dah lupa ke. Mungkinlah dah Jadi tahu dah. saya nak Puan kenalkan diri dululah. Kenalkan diri dulu. Siapa nama, dari mana. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya adalah Puan Isma. Untuk pengetahuan Cik Am, saya antara pengajar yang lama di kolej ni lah. Okey, daripada tahun 2014 kalau tak silap saya lah. 2014 Maknanya kalau tahun ni 2025, 11 tahun. Dah 11 tahun ke 12 tahun lah. Okey. Saya adalah merupakan asalnya dulu saya mengajar je dekat sini. Saya habis daripada SIAS, ambil sijil apa tu? BTO. Ya, BTO Vocational Officer. Semua tahu kalau kita jadi pengajar kita kena ambil sijil tu. Jadi peluang pekerjaan saya habis saja BTO adalah dilamar. Dilamar tu. Dapat sini lah, dapat. Ya, saya dapat sini lah. Masa tu belum ada pelatih lagi. Masa tu kemahiran kat sini, Kolej Detect baru nak membangun lah. Nak bangun kat sini lah. Maknanya masa tu 2010 Puan. 2010 sebab kalau itu dah 15 tahun dah kerja kat sini. 15 tahun Puan. Memang gempak lah Puan. Okey Puan, kalau dalam masa 15 tahun tu kan, daripada mula Puan kerja sampai ke hari ni, Puan rasa era yang mana? Puan kan dah rasa 2010, 2012, 2010, 25. Puan rasa era mana yang Puan rasa macam okey, kita bukan nak provoke lah, bukan nak cakap tak sedap ni sedap, best ni sedap, bukan. Maksudnya di mana era yang paling Puan rasa macam best, power macam tu lah. Kalau ikutkan era 2010, 2012 tu pada saya era permulaan tu biasa sebab masa tu kemahiran baru lagi. Baru nak up lah. Masa tu pun tak ada TVET lagi. Belum ada baru perkataan ada TVET. batch yang pertama, yang kedua lah. Pada saya yang betul mencabar adalah nak masuk ke 2020. Dia dah semakin nak kata kritikal, tak kritikal lah. Sebab kalau kita tahu pun mana-mana sekolah pun dia dah ambil TVET, apa semua kan, budak tingkatan 3, tingkatan 4 dah kena nak ambil TVET, apa semua lah subjek tambahan dia. Daripada kritikal tu, masuk Puan kritikal tu daripada nak dapatkan pelajar ke, ataupun mata pelajaran tu sendiri dah diolah-olah jadi susah ke? Diolah tu memang biasa. Sebab kita memang ada norms lah, memang standard lah. Mana-mana kolej pun akan ikut standard dia lah. Jadi mana-mana kolej dia akan mengikut panduan dalam norms. Senangnya di situ. Tapi yang susahnya adalah kalau kita kata nak cari budak tu memang susah lah. Tapi zaman dulu senang. Senang kalau kita cakap jom dek masuk sini belajar kemahiran, senang. Tapi sekarang ni menjangkau je 2025 budak pun susah. Dah pandai kot. Semua macam kita nak bagi pendedahan ke ibu bapa ke budak ke, macam ada sesuatu yang tergantung tau. Bila kita apa? Soalan yang tu nanti saya tanya. Soalan tu saya tanya lah. Okey, dalam sepanjang Puan Isma bekerja kat sini daripada pengajar biasa sampai sekarang, kita dah well known Puan Isma adalah ketua pengajar, merangkap ketua akademik di K Training and Advancement Center, dan penilai untuk soalan apa semua di dalam kolej ni lah. Jadi macam mana apa yang membuatkan Puan Isma tu boleh bertahan ataupun minat dengan bidang pengajaran kemahiran ni sampai 15 tahun berada di sini? Minat Kalau ikutkan dulu memang saya bukannya bidang untuk pengetahuan Cik Am, kolej ni bukan bidang dia dalam mekatronik atau MC. Tapi masa saya belajar tu bidangnya kod E. Elektronik lah. Jadi
masa masuk sini mula-mula E lah. Ya, Kod E lah. Jadi dalam tempoh berapa tahun tu saya terpaksa ambil bidang mekatronik lah, otomasi untuk samakan jadikan PP apa semualah dekat sini. Okey. Jadi dekat mana? Dekat minat dia tu dekat mana? Bila dia dah sampai parat mana dia minat sampai alhamdulillah sampai ke hari ni Puan Isma dekat sini? Minat saya pernah ceburi bidang perkilangan. Masuk industri lah. Industri. Kedai. Jadi saya dah nampak lah mana saya punya kemahiran sebenarnya. Bila kita cerita pasal pengajar ni mengajar ni bukannya cerita kita ajar teori aja. Jadi kita kena buat kerja tangan juga, hands on juga. Okey, mana spanner, mana plier, mana grinder kan. Jadi daripada minat kita mengajar secara teori, pendedahan kepada amali pun sama. Jadi sebab tu kot dan saya masih tetap lagi lah sebagai pengajar kemahiran ni. Okey. Sebab kita pun tahu Puan Isma ada kat sini dan kebanyakan pelajar-pelajar yang dah habis belajar pun sikit-sikit Puan Isma mana? Puan Isma mana? Mungkin sebab mungkin kerana title garang kot tu dia ingat. Tak tahu sama ada Puan Isma tu garang ataupun Puan Isma memberikan ilmu pendidikan yang betul ke, itu wallahu alam antara budak tu lah. So untuk soalan seterusnya ni, sepanjang Puan Isma mengajar dekat DTEC ni, Kolej DTEC ni daripada 2010 tadi tu sampai ke 2025 ni, apakah pengalaman, saya nak tanya pengalaman yang paling best sekali lah Puan Isma rasa cakap, ini aku kena simpan sebagai kenangan. Macam tu lah. Kenangan banyak Cik Am. Banyak Banyak. Sebab saya pernah alami, student yang datang sini dia boleh membaca. Tapi dia lambat menulis. Tu macam mana cikgu nak teknik tu? Kita ngajar dulu baca nota, salin semua. Jadi macam mana kita nak daya tarikan budak tu untuk menulis? Jadi kena pandai dekat situ lah. Yang mana yang subjek mengira. Kadang-kadang kita cakap 1+1 pun dia tak tahu. Macam tu. Nasib lah dekat DTEC ni kita punya penerangan nota semua lebih kepada bahasa Melayu lah. Kalau kita lebihkan kepada bahasa Inggeris. Tapi ada juga yang pandai Jadi kalau macam budak-budak tu dia dekat DTEC ni kalau Cik Am nak tahu, tak adalah kita ambil budak yang terlalu bawah sangat. Tak adalah yang ambil terlalu pandai sangat. Ada masa setiap batch tu ada yang pandai, ada yang tengah, ada yang bawah. Bagi balance lah. Balance. Jadi yang pandai, yang tengah, yang bawah tu sama-sama lah. Dia support lah. Ya, betul. Tapi kadang-kadang kita pernah dengar dulu orang cakap, bila orang cakap pasal TVET. TVET ni memang untuk budak tak pandai apa semua kan. Pada Puan Isma setuju tak dengan dia cakap macam tu? TVET pada budak tak pandai? Macam siapa yang masuk TVET ni budak tak pandai lah ni. Macam tu lah biasanya orang. Sebenarnya kita boleh katakan dua kategori lah. TVET ni budak yang pandai pun kadang ada minat dengan TVET Cik Am, kemahiran. Betul. Kita dah mujuk dia masuk U ke apa dengan result dia yang baik tu kadang pun tak nak juga. Tapi yang tak pandai ni pun kadang-kadang tak nak ambil TVET, nak ambil yang lebih baik. Macam tu. Jadi exam lah. Sebenarnya TVET ni boleh je mana-mana budak yang pandai, budak yang tak pandai sebenarnya. Maknanya dia tak ada label lah macam TVET untuk tak pandai, U untuk pandai, bukan macam tu lah sepatutnya. Tak boleh macam tu lah. Tapi kita tahulah U memang dia nak yang budak yang pandai, betul lah. Kredit Akademik kan. baik, akademik baik. Betul. Tapi kalau macam kita, Kolej DTEC ni asal dia boleh baca, boleh menulis, mengira, dah boleh dah. Kan? Senang je. Padahal budak-budak ni dapat sini kita train, lepas tu terus bekerja. Kalau kita tengok kita dah kaji mana-mana kolej, kadang-kadang ada setengah kolej, tak apa, kau tak ada SPM tak apa. Yang penting kau boleh baca, boleh menulis, boleh mengira. Dah cukup je. Kadang-kadang kilang pun dia tak menilai juga SPM, tapi kadang nilai juga SPM tu untuk dia punya sebab tu DTEC 2017 kot bermulanya budak-budak mesti kena ada SPM. Ya, betul. Sebab budak-budak ni dapat keluar negara dan sebagainya, dia nak ambil SPM. Kita ada juga budak-budak kita yang bekerja di JBA. Kalau siapa ingat lah, nama glamour dia Popo. Popo. Kan? Popo Okinawa. Dia pergi Okinawa. Yang Sendayan tu kilang apa tu pergi Zarik. ke Jepun juga. Zarik. Apa dah pernah pergi jugalah. Tu dia pergi mana? Switzerland. Ya. Tapi sekarang Republic Czech. Sekarang kolej kita pun dah pentingkan SPM. Betul. Kena ambil jugalah SPM. Dia sebenarnya SPM tu bukanlah penting tu maksudnya kena A dan sebagainya. Betul. Jadi yang penting dia mestilah menduduki SPM. Kerana yang saya
pengalaman saya yang saya tengok budak-budak yang dekat Singapura, budak JB yang pergi Singapura ni, dia orang semua cakap dia nak tengok SPM. Tak lulus pun tak apa, dia nak tengok SPM. Jadi nak bila saya sebenarnya. Agaknya kalau tak ada SPM bukan orang Malaysia kot. Ya, mungkin lah. Mungkin lah. Betul ke? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya lah. Kita pergi pada soalan yang lebih kepada mata pelajaran dan tanggungjawab Puan Isma kat sini. Dekat Puan Isma ni kat sini, Puan Isma kat sini sebagai apa? Dan ketua pengajar tu dalam konteks apa? Bila Puan Isma dapat nama kita diberikan ketua pengajar, maknanya Puan Isma ni bekerja sebagai apa? Selain daripada mengajar. Okey, selain tu untuk pendengar semua mana-mana kolej, budak akan melalui satu fasa, bukan fasa lah kita panggil. Fasa belajar dah, iaitu fasa akhir dia, menduduki periksa. Jadi selain tugas saya sebagai pengajar, saya kena buat permohonan untuk pelatih ni menduduki final exam. Sebab final exam orang luar tangan. Ya, betul. Macam dulu yang Cik Am daripada start saya bekerja tu, dulu final exam kalau kita ada 5 subjek kita kena buat. Betul. Tapi sekarang dah ditambah baik, iaitu kalau ada 5 subjek, 4 subjek cikgu yang akan menilai, yang satu subjek tu kita akan panggil orang luar lah, iaitu kita panggil PPL lah, pegawai besar luaran lah. So maknanya dia akan sahkan budak kita ni, okey, awak layak dapat sijil untuk tahap 2, awak layak untuk sijil tahap 3. Macam tu lah. Betul. Selain tu ada apa macam tanggungjawab Puan Isma selain itu? Saya kena memastikan tempoh pentalihan. Mana-mana kolej pun memang ada tempoh pentalihan dia 3 tahun lah. Kena nak renew. Renew tu bukannya setakat kita hantar borang selai je, tak. Masuk renew tu kita kena sediakan prepare bahan pembelajaran, WIM, dokumen-dokumen yang seiringan dengan dia, kawasan bengkel, alatan semualah. Mengikut dalam nos yang ditetapkan oleh JBK. Banyak kerja Dia banyak kerja bila nak masuk ke 2 tahun sekali lah. Ya, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun nak tamat, kita akan buat renew lah. Dia macam apa? Orang nak permohonan ISO je. Ya, betul. Jadi saya pun kena memastikan nos yang kita gunakan tu adalah belum di-upgrade ke, dah di-upgrade ke. Maknanya mestilah yang terkini lah. Ya, yang terkini. Kena pastikan lah. Okey. Daripada pandangan Puan Isma, sepanjang Puan Isma berada di sini, mengajar pelajar-pelajar di sini kan, apa yang Puan Isma nampak pada pelajar ni, maknanya daripada dia mula masuk sampai dia keluar ni, apa yang Puan Isma nampak perubahan pada mereka ni? Maksudnya, diorang ni makin berani ke, diorang makin bagus ke, daripada pengalaman Puan Isma sendiri lah. Daripada dia masuk mula-mula macam mana, dan dia keluar, Puan Isma boleh je bagi contoh satu pelajar, tak ada masalah pun. Okey, kita ada je Cik Am, pelajar yang pada awalnya awalnya yang tak pandai nak berkomunikasi, nak bercakap. Cakap lah, tak nak cakap. Kita cakap sepatah, kadang-kadang tak keluar patah-patah pun. Kita kena dengar betul-betul. Tapi end dia boleh dapat kerja. Kenapa? Sebab DTEC ni mengamalkan sikap kekeluargaan. Bukan hanya sebagai cikgu, kau pelatih. Tak, kita imarah lah macam ukuah tu kuat lah. Ukuah tu. Okey, maknanya kita didik dia bukan sebagai pelatih, sebagai anak kita juga. Macam mana kita nak benda tu terjadi, cikgu-cikgu termasuk saya kena memikirkanlah kaedah dia. Sebab tu pentingnya takwim tahunan tu lah. Setiap bulan ada program ni. Betul. Lagi satu, kalau dalam pembelajaran kita ada presentation, pembentangan. Okey, sebenarnya kat situ bagus sebenarnya. Untuk menunjukkan budak tu berani ke tak berani ke nak bercakap. Sebab kalau kita dah pergi ke alam pekerjaan, dah tak ada masa dah kita nak belajar. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Tak ada. Kat belajar ni lah kita akan belajar semuanya. Daripada kau tak pandai cakap, tak berani cakap, sampai pandai cakap. Betul. Bagus Kemahiran ni bukan hanya kau boleh buat, kau kena pandai cakap juga. Betul, sebab saya ada satu kes dulu budak, dia dapat bekerja, dia pergi interview, tapi dia tak dapat interview tu. Dia ada level 3 dah. Lepas tu dia ada pengalaman kerja dan dia bagus budaknya. Cuma dia tak dapat tu sebab dia mohon jawatan supervisor, tapi dia tak boleh cakap. Ya, betul. Supervisor PR lah, PR. Public relation tu tak kuat. Betul. Sebab bila kata supervisor kau bukan boleh pandai buat dokumen saja, kau boleh handle kalau hilang. So komunikasi kau nak, maknanya kalau siapa tak datang, kena beritahu dengan HR kan. Ya, nak kena tahu semua tu lah. Kalau senyap macam mana pula cakap betul lah.
Betul kan? Siapa yang tengok ni, you kena ingat tau, kemahiran ni dia bukan pasal kerja, performance sahaja semata-mata. Maknanya social, PR, berbualan, cara percakapan yang baik, itu semua pun kena belajar lah, kena training. Betul. Okey, soalan seterusnya, apa pengalaman yang paling mencabar sekali untuk mengajar budak-budak zaman sekarang lah. Kalau orang sebut sekarang Gen Z, 2021, 2022 sampai 2025 ni. Berbeza dengan yang dulu lah. Apa pengalaman yang puan dapat ataupun cabaran yang puan dapat sekarang punya budak? Berbeza Cik Am. Cabaran dulu kalau kita ngajar, kita marah. Oi, buat ni. Bukan nada macam gini lah, nada tinggi. Dia dengar. Tapi sekarang, kalau kita mengajar dengan nada yang terlalu kasar, terlalu tinggi, besok budak tak datang dah. Contoh kita belajar 6 bulan. Dalam 6 bulan tu cuma berapa kali je. Dia boleh datang. Jadi cabaran dia nak habiskan, nak mengajar, nak mendidik, nak siapkan portfolio tu memang sangat-sangat tercabar. Marah lebih-lebih tak datang. Ya, betul. Tak marah kan sama juga. Buat lagi kan. Betul. Kadang-kadang budak sekarang ni belajar dia nak plus dengan allowance, lepas tu dia nak plus lagi dengan bekerja. Macam mana tu? Kalau dah kerja malam, balik pagi cikgu dah pupuk-pupuk tengah hari dah tak datang. Itu cabaran pada saya lah. Macam mana kita nak tackle balik semula kita punya pelatih-pelatih. Dulu ada juga budak kerja tapi okey je. Betul. Dulu tak malam kita nak salahkan persekitaran ke, mak ayah ke, kita tak tahulah kan. Sebab mostly pun kalau dia orang dulu dan sekarang pun dia orang duduk asrama juga. Cuma mungkin dia orang punya ni kot gadget kot. Kadang-kadang balik rumah dah balik kerja tu bukan turun tidur. Balik kerja part time tu terus main handphone pula. Besok lagi kelas macam mana lah. Betul kan? Okay, so kita masuk ke topik yang ni lah. Ini topik yang agak penting sikit lah. Sekarang ni kita dah tahu dah JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, kementerian di bawah Kementerian Sumber Manusia, dia menyusun strategi yang baru lah untuk kolej-kolej seperti kita, ILP, KBN dan sebagainya. Dia orang pergi ke arah satu lagi pembelajaran ataupun pengiktirafan kepada pelajar ni daripada cara yang biasa, yang dinilai secara biasa, sekarang dia dinilai secara kopta. Jadi daripada pemahaman puan, ni kita tak payah cerita pasal kopta ni apa, makna dia apa, tu tak payahlah. Kita nak tahu apa silibus pembelajaran kopta dan kopta ni apa beza dengan yang dulu. Apa dia tu? Kopta sebenarnya adalah satu sistem dia nambah baik. Nambah baik di mana setiap pembelajaran, macam yang saya cakap tadi, contoh ada 5 CU, setiap CU tu dia ada kredit dia. Ada pengiraan dia dulu lah. Macam sekali arung dulu dulu dia ikut jam aja. Sekarang dia dah ada kredit-kredit dia lah. Maknanya kalau sekarang kita dah ada pendedahan industri. PB kena cari kilang yang bersesuaian dengan kita punya subjek tu. Ya, subjek kita kena bawa pendedahan industri. Bagus juga. Ya, memang bagus. Okey. Kalau yang berada di tahap 3, dia akan pergi ke LI, latihan industri. Dulu tahap 3 tak ada. Ya, dia cuma tahap 4 dulu, ke atas. Tak salah saya LI dulu level 4 je LI. Ya, tahap 4 ke atas lah, tahap 5 semua. Jadi bila adanya sistem kredit ni, dia lebih susah, tak cakap susah, senang pun tak cakap senang jugalah. Dia dapat menilai kita punya tahap keterampilan pelatih-pelatih. Jadi maksudnya kalau dia buat kopta ni, sebenarnya objektif dia apa? Contohnya, kalau dia buat kopta, maknanya budak boleh masuk ke U ke, contoh diploma nak ambil ke U sebab dia ada kopta ke, sebab CJ tu lebih senang nak masuk ke universiti ke macam tu ke? Nak kata senang, semua senang, yang lama pun senang juga. Okey. Kopta ni dia memudahkan cara kot rasanya. Cuma biasa kalau pindah satu-satu perpindahan silibus tu dia akan buat banyak kerja macam tu lah. Ya, betul lah. Sebab kalau yang dengar ni sebagai pengajar, bila kita nak bangun kopta ni dia ada step dia. Tu yang penat sikit ada step dia, ada pengiraan dia, semualah. Dan Cik Am kena tahu kopta ni semua markah ke apa semua dah ada dalam sistem. Maknanya kita buat masuk dalam sistem lah. Ya, betul. Budak pergi LI pun kena ada markah dalam sistem juga. Dah ada pegawai yang akan datang ke kilang untuk menilai budak. Macam itulah. Apa puan rasa, apa kebaikan kopta ni? Satu ataupun dua lah puan boleh bagi kan? Kopta kalau nak kata lembut, rasa lembutnya dia boleh
membezakan. Kita boleh nampak budak yang berketerampilan tinggi sebab dia guna kredit kan. 3.9 ke 3.7 ke, bila ada kredit ni kita boleh, tapi dia still walaupun ada kredit tapi dia still buat kemahiran juga kan. Bukan baca buku punya kredit kan. Ya betul. Maknanya maknanya terror dia buat wiring ke, terror dia buat welding ke, itulah bila dia dah masuk ke alam pekerjaan, mesti orang akan tengok kan, awak belajar apa, okey tengok sijil lah. Daripada sistem kredit lah dia tahu nilai kita. Bagus. Kan. Mungkin antaranya kalau dulu tak adil lah. Kalau macam dulu semua lulus je. Betul. Jadi kau pandai ke, kau pandai lebih, kau pandai kurang, kau tetap lulus juga. Jadi macam sekarang kalau kau pandai, kau lulus juga tapi dia pandai sangat. Dia dapat markah pandai sangat. Macam itulah. Okey, good, bagus juga. Nak masuk ST susah, dia memang pakai pointer. Ya, betul. Jadi ST dia memang kira pakai pointer. Mana tahu kan one day ST ambil sebab budak ni ada koptar. Sebelum ni kita memang ada Cik Am, tapi bukan yang full lah. Kita cuma ambil under Johor dulu lah, saya tak ingat lah nama. Race. Race program yang sebulan tu je kan. Tapi syarat dia budak-budak kena ada kemahiran. Dia ada SKM dah. Tinggal upskilling je. Dia belajar dekat sini dan kita hantar pergi kerja lah. Macam tu. Okay, cepat dah ni. Dah nak habis dah soalan. Okay, soalan ni saya nak masuk soalan terakhir lah. Saya tak nak soalan yang ni lah sebab soalan daripada skriptor ni macam tak best. Saya nak pada pandangan Puan Isma, generasi sekarang, saya cerita generasi sekarang, tak kisahlah baik sekolah ke, baik kolej kemahiran ke, apa yang mereka perlu buat dan apa yang ibu bapa perlu buat untuk perjalanan tu kembali macam sekarang kan kita kecoh, sekolah bully, lepas tu sekolah ponteng, pukul dan sebagainya. Sebenarnya benda ni dah lama ada dah, dulu pun ada. Cuma sekarang ni dia macam semakin berleluasa. Dan apa pandangan Puan Isma dan Puan Isma punya idea satu ataupun dua boleh kongsi kan? Jadi isu ni sebab ini kan isu ni kan macam kalau dalam sosial media dia cakap ayah dulu tak ada kena pukul, tak ada benda pun, relax je. Cerita sikit pasal aku dulu, zaman dulu aku, tapi bila anak dia kena marah pula. Itulah macam tu kan, contoh kan. Tapi sebenarnya dia adalah bapa kepada anak yang sekarang kena lah. Jadi sebenarnya kita ni, saya nak tanya Puan Isma, apa pendapat Puan Isma tu dengan sekarang punya fenomena sekarang ni. Apa yang Puan Isma buat untuk family Puan Isma ke, ataupun ada nasihat yang boleh dikongsikan ke? Pada saya lah, sebenarnya budak sekarang ni mak bapak sebenarnya. Mak bapak yang perlu, yang Cik Am tahu saya pun bekerja. Jadi macam mana peranan mak bapak sebenarnya? Balik kerja kau kena tanya, bang kau belajar apa hari ni? Kau main dengan siapa kan? Sesekali pun mak bapak kena check phone juga. Walaupun anak kita tu dah umur 17 ke 16 tahun ke. Macam anak saya umur 14 tahun, tingkatan 2 lah. Jadi saya ada masa saya akan check phone dia. Itu salah satu sebab jugalah. Dan yang keduanya kita kena tahu anak kita ni berkawan dengan siapa. Baik ke tak baik ke, at least kita tahu, oh Abu ni kawan dengan Ali, jadi apa-apa kita akan cari Ali. Kita tengok Ali, kena selidiklah Ali ni daripada keluarga macam mana kan. Maknanya dia punya crowd dia lah tu, maknanya kawan-kawan dia dan kumpulan dia tu kita kena tahulah. Betul. Betul lah betul. Kadang-kadang kita tengok anak kita je, kita tak tahu anak kita kawan dengan siapa. Kalau balik rumah anak kita baik, kita mana tahu dekat sekolah betul, apa. Betul. Sekarang pun zaman teknologi pun dah canggih kan. Kita halang budak pun tak boleh tak sekarang. Boleh, zaman sekarang memang tak boleh. Tak boleh kan, dia terus buta pula. Dia jadi buta IT, dia jadi tertinggal pula dengan peredaran zaman. Jadi macam kita ni belajar, kita kena isi ruang dia tu dengan penuh. Jangan bagi kekosongan apa semua. Jangan bagi dia free lah. Bila dia free tu yang dia buat benda pelik-pelik. Yang pelik-pelik tu. Macam tu. Okey, sedikit nasihat kepada semua anak-anak yang nak belajar kemahiran ke apa ke. Dekat penonton, mana tahu Puan Isma nak beritahu ke detect, belajar detect ke macam mana ke, sedikit ucapan. Sikit ucapan sikit ucapan. Okey, untuk detect ni kita bukan hanya untuk anak-anak Melayu saja sebenarnya. Betul. Okey, detect ni apa? India ada, China belum ada lagi. India dah ada batch lah. Okey. Jangan risau, jangan ragu. Ada mak ayah, takutlah nak bayar balik. Jangan takut. Betul. Okey?
Kalau kita tak bagi pinjaman sekarang, mak ayah mampu tak nak bagi pinjaman? Betul juga kan. Jadi memang pada awal dia akan nampak macam berat pinjaman. Tapi kita kena hati terbuka sebenarnya. Sebab sama je kan, kalau dia beli motor ke beli kereta, hutang juga kan. Jadi anak kita umur masih muda, dia tak nak sekolah, tak apa, ambil lah kemahiran. Betul. Kan? Jadi Biar mana rumah, tahu kemahiran ni boleh, mungkin dengan ada kemahiran dia boleh berubah. Betul. Kan? Ramai. Ya, betul. Sebab kalau nak tahu di tech ni, tak semuanya pelajar kita begitu baik. Ada yang degil, ada yang situasi macam gini, Tapi bila alhamdulillah dia masuk kat Ditek, kita pun amalkan sikap kekeluargaan. Jadi budak tu ada toleransi lah. Ada dia punya bagus, belajar sini, berubah kan. So saya nasihatkan mana-mana anak yang tak nak belajar, boleh call kita, WhatsApp kita kan. Boleh tengok kat Facebook. Tengok kat dekat bio kita nanti. So janganlah lepaskan peluang yang ada. Jangan kata orang nak belajar, jangan terlambat. Bila terlambat, kita pun nanti 50-50. Nak tak nak. Itulah. Okey, Puan Ismah, terima kasih banyak saya ucapkan. Itu dia Puan Nur Ismah binti Mak Idris, Ketua Pengajar Merangkap Penyelaras, Ketua Akademik di DK Training Management Center. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Nur Ismah. Terima kasih, Cik Am. So kita jumpa lagi lain kali. So habis untuk volume 1 Sembang TVET di Tech Muar. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Okey. Apa-apa je cakap.